Wah. Tepung dia pun, hak homemade pun penuh dengan rempah ni. Sedap. Serius sedap. Okey gang, hari ni kita nak belajar buat tepung ayam goreng sendirinya. Okey, yang pertama sekali kita masukkan tepung gandum sebanyak 1 kilo. Tepung jagung setengah kilo ataupun 400 gram lah. Kemudian kita masukkan tepung beras sebanyak 1 kilo. Kita masukkan kunyit sebanyak 25 gram. Kunyit. Hak pedasnya, hampa daging yang pedas dalam 120 gram gang. 100 gram. Hampa cili 100 gram. Tahu. Yang ni saja dia punya resipi dah. So sekejap saya ada buat tambahan sikit gang. Tambahan cara perapan ayam. Okey, ni tepung yang kita dah buat kan. Ni boleh simpan ni, boleh simpan. Okey. Ni tadi tepung ni, ni tepung yang kita buat tadi. Homemade tu. Hampa buat perapan. Masukkan bawang putih dalam 2 sudu besar ni. Bawang putih yang telah di blender lah. Kemudian kita kena masukkan garam. Dalam tepung tadi tak ada garam kan. Ni kita buat perapan ni kena ada garam sikit. Ajinomoto sikit. Kemudian kita masukkan ni bubuk cili 1 sudu. Bubuk cili. Okey, bahan ni bahan perapan untuk ayam lah. Kemudian yang kita perap dia sekurang-kurangnya setengah jam lah. Dan kita nak buat ni ayam goreng TFC juga yang kita jual tu kan. Yang ni tak perlu ada perapan ni. Kita guna tepung ni saja sebab tepung ni semua ada dah. Bawang pun semua ada dah. Okey, kita perap sama juga. Kurang-kurang setengah jam. Okey, kita buat ni tepung TFC. Tepung yang tadi yang kita homemade tadi. Ni tepung yang kita homemade. Ni tepung TFC kan. Okey. Kita nak mula goreng dah cara-cara dia. Dalam tepung kering. Kita masukkan dalam air. Kita masukkan tepung kering balik. Pastikan minyak betul-betul panas. 170 darjah Celsius 10 minit. Bismillah. Tepung TFC kita masukkan. Ni kalau nak buat sendiri pun boleh, tak ada masalah. Kan? Masukkan balik kat tepung kering. Bismillah. Okay, sudah 10 minit. Okey, ni tepung TFC tau. Okey, ni tepung yang kita buat homemade tadi, hampa boleh buat di rumah saja kan. Tengok, ni tepung homemade, ni tepung TFC. Tepung TFC ni kalau nak beli, boleh beli link di atas. Link Shopee ataupun link ataupun di beg kuning ni, tepung TFC. RM10 lah. Okey, ni kita nak makan tepung yang kita buat homemade tadi ya. Sedap ke tak sedap kan? Wah. Tepung dia pun, hak homemade pun penuh dengan rempah ni. Kita nak rasa dulu, bismillah. Sedap. Serius sedap. Tepung hak homemade pun sedap. Sedap. Serius sedap. Memang sedap. Boleh buat di rumah kan. Sebab kita pakai bahan perapan tadi, bawang putih dengan sebut cili kan. Rasa bahan perapan tu, rasa bawang putih tu sampai. Crunchy dia pun sampai. Sedap, serius sedap. Rasa tepung ayam TFC kita warna berbeza sikit. Sama-sama sedap. Tapi TFC dia sedap cara dia. Hak resipi homemade kita pun sedap lah. Sedap cara dia. Memang sedap. Boleh try resipi homemade ni ataupun boleh beli tepung kita di link Shopee ataupun di beg kuning. Bismillah. Kan?